Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani dari kami TVPSS SMK Payupulai. Pada era globalisasi yang dinominasi oleh teknologi digital, sektor pendidikan negara kita sedang mengalami transformasi yang pesat. Pengintegrasian bahan digital bukan sahaja mengubah paradigma pembelajaran, malah berupaya membentuk generasi yang lebih inovatif, berdaya saing dan daya tahan. Pada hari ini, kita akan menelusuri peranan signifikan bahan digital dalam mencapai objektif strategi pendidikan negara. Pendidikan digital di Malaysia kini memberikan fokus kepada beberapa objektif utama, antaranya meningkatkan kemahiran digital dan inovasi dalam kalangan murid. Melalui penggunaan bahan digital, murid-murid didedahkan kepada pelbagai teknologi terkini, sekaligus mengasah kemahiran mereka dalam bidang ini. Contohnya, platform seperti CodeKitMind membolehkan murid mempelajari pengaturcaraan, analisis data dan kecerdasan buatan AI secara interaktif. Lebih daripada itu, pendidikan digital turut melatih murid-murid dalam kemahiran berkomunikasi. Mereka didedahkan kepada aspek-aspek kewartawanan, penulisan berita dan elemen-elemen lain ketika menghasilkan bahan pendidikan. Ini bukan sahaja meningkatkan kemahiran menulis dan bercakap mereka, tetapi juga memberi mereka pengalaman berharga dalam dunia media. Kreativiti murid juga dipertingkatkan melalui penggunaan bahan digital. Mereka diberi peluang untuk meneroka idea-idea baharu, menghasilkan karya-karya digital yang unik dan mengekspresikan diri mereka melalui pelbagai medium digital. Di samping itu, pendidikan digital turut melestarikan budaya pembacaan berkualiti dalam kalangan murid sekolah. Dengan akses kepada pelbagai bahan bacaan digital yang menarik dan interaktif, minat membaca murid-murid dapat dipupuk dan diperkembangkan. Contohnya, e-buku dari platform seperti eCentral, Libby dan juga AnyFlip serta platform bacaan digital interaktif menyediakan pengalaman membaca yang lebih menarik dan mudah diakses. Selain itu, bahan digital memastikan akses kepada pendidikan berkualiti untuk semua. Platform seperti iKelas, Khan Academy dan Google Classroom menyediakan sumber pembelajaran yang luas dan berkualiti, membolehkan murid belajar pada kadar mereka sendiri. Pembelajaran menjadi lebih interaktif dan inovatif dengan aplikasi seperti Quizizz dan Kahoot yang menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan menarik. Sebagai kesimpulan, bahan digital bukan sahaja memperkasa pendidikan negara, tetapi juga membentuk generasi yang lebih inovatif, kreatif dan berkeyakinan. Dengan mencapai objektif-objektif yang telah ditetapkan, kita dapat memastikan Malaysia terus maju dan berdaya saing di peringkat global. Sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton. Salam Malaysia Madani dari kami TVPSS SMK Payupulai.